Untuk seat bahagian depan dia datang dengan cover leather yang owner Jepun dah tambah. Dan kat bawah dia ada lagi original fabric seat dengan armrest untuk kedua-dua kerusi. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering, safety features dan auto cruise. Dengan mileage dia 24,400 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan bahasa Inggeris dengan function Apple CarPlay dan Android Auto. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan reverse camera. Kontrol untuk aircon, ruang letak barang, sama juga di sini. Dengan kat tengah ada cup holder dengan ruang letak barang lagi. Untuk berminat dengan kereta ni, korang boleh Roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.